Sudah pun bersedia dengan pasukan Malaysian University menurunkan kesebelasan utama mereka dibimbing oleh Muhammad Yazli Yahya selaku jurulatih dengan formasi 3-4-3 dengan formasi yang diletakkan oleh Kamarudin Muhammad 4-5-1 mempertaruhkan 3 pemain import pada hari ini dengan Dandri Abdallah Al-Hafiz. Bijak lorongannya buat pasukan Kelantan WTS, tidak offside, ruang untuk satu tolakan ke tengah dan satu tapping yang sedikit dan di Abdallah ataupun dari Anthony sebenarnya. Malaysian University baik lambungan ini, jaringan untuk pasukan Malaysian University menerusi tandukan tetapi tidak dibenarkan kerana lontaran jauh dilakukan oleh Taufik ke dalam kawasan kotak penalti. Ilham yang cuba melakukan lonjakan tinggi. Taufik kali ini masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Ada ruang untuk pasukan Malaysian University. Sentuhan yang sedikit kuat pula. Anthony untuk sepakan penjuru ini. Dihantar ke bahagian tengah, ada tandukan dapat dikeluarkan. Gol sendiri nampaknya dari pasukan Malaysian University untuk jaringan pertama bagi pasukan Kelantan WTS. Setelah clearance yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan Malaysian University, terkena rakan sendiri yang masuk ke dalam gawang untuk Kelantan WTS mendahului pada minit ke-12. Kita lihat sekali lagi ulang tayang ini. Sepakan penjuru dari Anthony. Ada tandukan yang dapat dilakukan oleh Nazri. Tetapi clearance dari pemain pasukan Malaysian University yang terbias oleh pertahanan. (26) adalah Aiman Daniel. Kali lagi akan diambil oleh Taufik untuk lontaran jauh. Ada tandukan untuk pasukan Malaysian University menyamakan kedudukan. Tidak sampai seminit Kelantan WTS mendahului. Kali ini jaringan menerusi Arif Imran pada minit ke-14. Menyamakan kedudukan di Stadium UPM ini. Jaringan yang dilakukan oleh Kelantan WTS dipadam kelebihannya oleh Malaysian University. Dengan ulang tayang ini kita lihat bagaimana tandukan yang mendapatkan Arif Imran di belakang. Berjaya untuk menewaskan Yuaiman untuk kedudukan 1-1. Dan juga Emmanuel yang berada berdekatan dengan bola ketika ini, ataupun sebenarnya Anthony bersama-sama dengan Nazrin. Percubaan oleh Nazrin Nawi, ada ruang untuk Kelantan WTS mendahului sekali lagi. Kali ini keraian jaringannya disusuli dengan sedikit kecederaan yang saya kira mungkin dari Nazri Muhammad untuk jaringan yang kedua ini. Pada minit ke-21, sekali lagi Kelantan WTS berada di hadapan. Kita lihat sekali lagi ulang tayang ini. Sepakan percuma dari Nazri Nawi yang bijak untuk menewaskan penjaga gol. Terus saja disambar oleh pertahanan Nazri Muhammad untuk jaringan yang kedua bagi pasukan Kelantan WTS. Untuk berada di hadapan sekali lagi dengan jaringan 2-1. Baik lorongan ini. Sarif
Lebarkan permainan ke sebelah kanan untuk pasukan Malaysian University. Satu cross. Ada tandukan dan kali ini sedikit tersasar untuk pasukan Kelantan. Hantar semula ke belakang. Pintasan baik untuk pasukan Malaysian University. Ada ruang untuk satu cross dan baik untuk jaringan penyamaan bagi pasukan Malaysian University. Kali ini menerusi Zikri Hafiz pada minit ke-60. Sekali lagi pasukan Malaysian University yang berjaya untuk menyamakan kedudukan. Usaha demi usaha yang dilakukan. Bermula gerakannya di sebelah kiri dengan pintasan dari Aiman Daniel. Satu cutback mendapatkan Zikri Hafiz dan juga tapping untuk jaringan kedua. Ikuan dihantar tinggi untuk Emmanuel. Ada tandukan. Tekanan yang diberikan oleh Akil Ilman berjaya mendapatkan lontaran ke dalam untuk Kelantan WTS. Akil tolakkan ke bahagian tengah. Ada ruang untuk Emmanuel. Jaringan yang ketiga untuk pasukan Kelantan WTS. Tidak perlu untuk menunggu lama sekali lagi bagi pasukan Kelantan WTS untuk berada di hadapan. Kali ini menerusi pemain import mereka Emmanuel Mosindo Ghazi pada minit ke-61. Semakin rancak permainan ini. Kita lihat sekali lagi gerakan dari pemain berjersey nombor 16 Syafiq Al-Hafiz dengan satu cross ke bahagian tengah. Berjaya disudahkan oleh Emmanuel untuk jaringan ketiga. Dia sempat untuk melakukan kedua pemain ini. Satu leret, rembatannya dan susulan untuk jaringan penyamaan buat pasukan Malaysian University. Hadir menerusi Ade Muzahir pada minit ke-64. Semakin rancak permainan di Stadium UPM Serdang ini. Dengan jaringan penyamaan muncul pada minit ke-64. Kita lihat sepakan percuma yang dilakukan oleh Aiman Daniel. Leret saja. Dengan bola muntah yang disambar oleh Adi Muzahir untuk jaringan ketiga. Pasukan Malaysian University dijaringkan oleh pemain jersey nombor 21 Muhammad Adi Muzahir Saiful Azwar. Hubungan ke bahagian far post. Ada tandukan terkena palang. Oh, sekali lagi susulan dari Akil yang sedikit melambung tinggi. Satu keadaan yang kita jangkakan akan ada jaringan menerusi sepakan percuma ini. Sekali lagi kita lihat lambungan dari Syafiq Al-Hafiz ke bahagian tengah. Susulan dari Akil Hilman itu yang tidaklah menerjah ke dalam jaring. Pertembungan 1 lawan 1 di antara Akil Hilman dan juga Azim Nazri. Dan jaringan untuk Akil Ilman meletakkan Kelantan WTS 4 gol di hadapan.
sekali lagi mendahului di dalam perlawanan ini. Dan jaringan ke-8 pribadi untuk Akil. Empat tiga di Stadium UPM Serdang. Sekali lagi kita perhatikan jaringan daripada Akil Hilman dengan sepakan penaltinya. Berjaya untuk mengelirukan Azim Nazri dengan rembatan deras ke sebelah kanan. Tujuh jaringan di Stadium UPM ini. Kan sepakannya. Emmanuel berjaya lepas satu rembatan terbias oleh pemain pasukan Malaysian University. Dan tiupan whistle oleh pengadil Zulkarnain Zakaria untuk menamatkan perlawanan minggu ke-16. Perlawanan ke-122 di antara pasukan Malaysian University menentang Kelantan WTS FC dengan keputusan penuh. Malaysian University 3, Kelantan WTS FC 4. Menutup cerita di Stadium UPM Serdang ini dengan kemenangan pertama bagi Kelantan WTS sejak bulan Oktober.